Ini adik saya, In. Hai. Ini kisah kami berdua. Betul-betul-betul? Episod 1. Esok puasa. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Duduk. Mulanya macam ni. Ipin. Kami tengah main guli masa tu. Betul. Tengok. Paling betul-betul Ipin. Ya. Alah, tak kena pulang. Ya. Main-main saja. Dah maghrib. Cepat balik. Jom. Min! Hei! Tunggu. Cepat! Masuk mandi. Lepas sembahyang mengaji. Yang Maha Mulia, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya Terus buka TV apa tu? Astro! Bagus. Opa, esok dah mula puasa. Korang berdua pun kena puasa. Puasa? Ipin. Boleh. Puasa tu apa, Opa? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Opa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi, Opa, kita kan kecil lagi. Yelah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Kau ni. Malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu, pagi-pagi kita bangun. Kita makan. Kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni akan simpang air sekarang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Upin, Ipin. Bangun. Cepat bangun. Duduk. Ayam. Nak ayam? Pergi basuh muka dulu. Cepat. Engkau ni Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opa. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat.
Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samadi an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Opa, akak. Awal balik? Tak ada kawan ke? Aduh, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula puasa. Mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi Opa, biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya? Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Bin. Ben. Fizi. Sini. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Oh, mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Ini dia. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Macam main gasing je. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Ya. Lagi Pusing lagi. Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Dah nak azan. Baik. Amin. Alamak, habis basuh slipper. Slipper korang hanyut. Woi, jom kita! Jom. Nasib baik semua dapat. Ulung, slipper je. Ini slipper mahal tau. Jadi belikan. Orang dah basah kuyup ni. Macam mana nak solat?
Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! Dah kat luar tu. Yeay! Slip aku menang! Korang ni berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi tarawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul. Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demam lah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak Acum! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Acum! Baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sedapnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam-nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, pelagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Cerita. Hai, Mak Yel. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok.
Upin. Marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Ya. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu Akbar. Upin, mai akak rasa? Dah sihat. Esok boleh puasa. Aku dah boleh puasa. Betul? Boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan? Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Marvelous! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Day, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Tu. Ada orang makan kat belakang ni. Pergi ni baju bersih. Balik pun baju mesti... Bersih. Nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu. Kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan surut-surut kat semak. Orang tak puasa lah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Ya. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Lagi. Okey. Kita beli air gurau. Sampai tu. Apa lagi? Turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Dah kenapa? Kita orang ingat Atuk dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.